Hai, Assalamualaikum. Berjumpa sama saya lagi. Lawak ke? Dua sejarah ni, bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play, susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level up. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okay, hari ni tujuan saya buat video ni, saya nak tunjukkan kepada semua cara-cara basikal lajak dekat orang kata jalan tanah. Biasa kita tengok budak-budak basikal lajak, orang kata atas jalan raya, membahaya dik. Tolonglah jangan. Kalau adik nak membahayakan, biar kita membahayakan diri kita je. Tak. Elok janganlah. So kita akan tunjuk basikal lajak, macam mana cara main basikal lajak. Dulu abang memang basikal lajak punya orang. Memang orang kata bukan biasa-biasa lah basikal lajak. Abang dulu king of fire tayar sotong dulu basikal lajak. Sekarang ni abang tengok basikal lajak adik-adik semua sekarang ada ride abang pun ada. Tapi ni abang tunjukkan macam mana cara main basikal lajak yang sebenarnya. Tujuan lagi satu saya main buat video ni untuk dapatkan monetas sahaja. So video ni agak pendek tapi layan je. Okey, jom. Oh my god! Wow! Okey, korang dah tengok macam mana basikal lajak saya. So saya akan tunjukkan basikal lajak on the road. Apa ni? On the road. Off-road. Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Adik-adik semua. Tapi kalau boleh jangan tiru adik-adik semua. Sebab yang ni agak membahaya. Ni abang akan kasi komen. Tak lajak pun. Sikit lagi. Nasib baik tak tercucuk. Tidak hilang bunga. Penat juga. Walaupun monetas. Tapi abang ada skill baru sebenarnya. Abang akan tunjuk. Gabut tak. Minta maaf. Memang saya abang sikit main benda ni. Sebab abang dah lama tak main. Mungkin berat abang dah naik. Dulu waktu abang main tu umur setahun 6 bulan. Sekarang abang dah 26 tahun. So abang rasa abang nak tukar hobi lah. Abang tunjuk macam mana cara bawa kereta Ferrari pula. Okey, jom. Ini memang ada enjin. Okey, tengok enjin-enjin saya. Okey, enjin kereta semua datang. Enjin kereta. Nampak? Okey. Tak bergerak lah. Apa kata ni? Bunyi enjin. Apa tak bergerak Okey, saya akan bawa. Okey, tengok saya akan puas steering. Konak kanan. Steering abang salah, pusing balik. Ini macam membahayakan lagi. Bahaya dah. Kereta ni pun bahaya juga. So saya agak kereta-kereta sini jangan ikut. Jom ikut aku ni. Cari Cacing. Aku dah dapat dah.
Oh, takkan geli. Ambil cacing. Oh, takkan. Oh, simpan hati. Astagfirullahaladzim. Jangan buat benda yang bukan-bukan, Eri. Ya ke? Kau telah menunjuk munggung. Salah. Bahaya. Ayuh. Kena dekat situ. Mana? Di situ bahaya. Situ tempat tu keras. Keras eh? Keras, jangan main. Ni aku kata. Kayu jati ke? Bukan. Itu adalah tempat yang situ keras. Kenapa ni? Kenapa? Zombie! Zombie! Tolong! Zombie! Zombie kampung pisang! Zombie kampung pisang! Tolong! Tolong zombie kampung pisang! Tolong selamatkan abang! Zombie kampung pisang! Zombie kampung pisang! Tolong! Lari! Habis kepala ku! Okey, terima kasih yang mana yang menonton. Apa pun, jangan lupa tengok next content saya lepas ni. Mungkin lebih lagi best. Korang tunggu dan lihat Asnura. Okey. So, abang-abang terima kasih yang menonton. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Yang penting jaga solat, insyaAllah. Jadi yang soleh, jadi yang salah. Okey, gerak lu. Apa raja. Tunggu next content yang paling best. Tak sabar je Asnura. Kali ni saya akan bawa dia.